Kalaulah saya tak buat video ni, agak-agak korang dapat tak manfaat? Kalaulah tadi saya tak datang kerja, tantang lagi best hari saya. Kalaulah ibu dengan ayah saya tak meninggal, tantang takdir saya lebih okey. Hati-hati dengan kata-kata ni. Sebab kata Allah Subhanahu Wa Taala pada juzuk yang keempat, surah Ali Imran mengajarkan kepada kita bahawa seandainya sesuatu berlaku menurut pandangan kita, itu lebih indah daripada apa yang Allah takdirkan untuk kita, maka berhati-hati. Sebabnya, setiap benda yang berlaku itu atas pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah Nabi Musa, tak kala mana berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran kepada kita, setiap yang berlaku itu ada hikmahnya. Setiap daripada hikmah itu akan terungkap jika kita benar-benar mengikhlaskan diri kita kepada Allah. Sebab tu dalam hadis, Rasulullah melarang kita daripada kalaulah macam ni jadi kat aku, kalaulah ini yang berlaku pada aku, kalaulah ini yang berlaku pada aku. Jadi kalau dan kalau dan kalau kita elakkan dan kita gantikan cukuplah Allah untuk aku. Kita gantikan ucapan kalau kita kepada ucapan cukuplah Allah memandu aku dalam setiap perilaku yang kita lakukan. Kita benar-benar mengikhlaskan dan mudah-mudahan Ramadan kali ini lebih bermakna apabila kita berdamai dengan segala ketidakpastian menurut pandangan kita dan membuka kepada lembaran takdir Tuhan.